datang saya ucapkan kepada Miss Hilda, pensyarah bagi kursus GKKO 1062. Baiklah, Faik dan Zauma, sebelum kita memulakan perbincangan ini, saya mahu anda fikirkan satu soalan. Adakah pembelajaran di dalam kelas benar-benar mencukupi untuk melahirkan murid yang kompeten? Dasar 4 ialah pelaksanaan kegiatan kurikulum yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dasar ini bermaksud bahawa aktiviti kurikulum bukanlah program yang dilaksanakan secara berasingan daripada pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebaliknya, merupakan kesinambungan kepada proses PDP yang telah dijalankan oleh guru. Dengan kata lain, ilmu yang dipelajari secara teori di dalam kelas perlu diterjemahkan melalui pengalaman sebenar dalam aktiviti kurikulum. Murid bukan sahaja mengingati fakta, malah mereka berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan, menguasai kemahiran, membentuk nilai murni serta mengembangkan potensi diri secara holistik. Seterusnya, matlamat dasar 4 ialah memastikan setiap kegiatan kurikulum yang dilaksanakan mengandungi ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran baharu dan nilai-nilai murni bagi menyokong perkembangan murid secara menyeluruh meliputi aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani secara seimbang. Tambahan juga, dasar ini dapat memperkukuh pemahaman murid terhadap isi pelajaran, meningkatkan penguasaan kemahiran praktikal, membentuk sasiah dan kepimpinan, menggalakkan pembelajaran secara aktif. Pendek kata, dasar ini mahu memastikan pembelajaran tidak terhenti apabila loceng tamat waktu PDP berbunyi, tetapi diteruskan melalui pengalaman yang lebih bermakna. Mengapakah dasar 4 ini penting? Paling utama, dasar ini menyokong aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini kerana kurikulum tidak hanya menilai pencapaian akademik tetapi turut membentuk sasiah, disiplin dan kepimpinan dalam diri murid. Melalui aktiviti kurikulum, murid belajar berkomunikasi, bekerjasama, berfikir secara kritis dan menunjukkan kreativiti mereka. Kemahiran-kemahiran ini amat diperlukan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan pada masa hadapan. Sebagai contoh, murid yang menyertai kelab STEM bukan sahaja mempelajari konsep tetapi mereka juga mengaplikasikan. Sebagai contoh, mempelajari konsep tenaga elektrik dan mengaplikasikan dengan membina letak elektrik sebenar. Ini dapat mengasah ingatan murid dan juga mengasah kreativiti mereka. Melalui kelab pencinta alam, murid mengaplikasikan pengetahuan tentang kelestarian alam sekitar yang dipelajari dalam bilik darjah dengan melaksanakan projek Kita Semula, program penanaman pokok dan aktiviti gotong royong. Pengalaman pembelajaran secara autentik ini membolehkan murid menghubungkan teori dengan amalan sekaligus meningkatkan kefahaman, membentuk sikap tanggungjawab terhadap alam sekitar serta mengamalkan gaya hidup yang lestari. Seterusnya, saya akan membentangkan dua kelebihan dan dua kelemahan pelaksanaan dasar 4. Kelebihan yang pertama ialah meningkatkan motivasi murid. Apabila kurikulum disepadukan dengan pembelajaran, aktiviti menjadi lebih menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid. Hal ini disokong oleh Fredericks, Blumenfeld dan Paris pada tahun 2004 yang menyatakan bahawa penglibatan aktif murid mampu meningkatkan motivasi dan pencapaian pembelajaran. Kelebihan yang kedua ialah membina kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan penyelesaian masalah. Menurut Zins et al. Pada tahun 2004, penyertaan dalam aktiviti kurikulum dapat meningkatkan kompetensi sosial dan perkembangan sasiah murid.
Namun, terdapat juga beberapa kelemahan. Yang pertama, hubungan antara PDP dan kokurikulum boleh menjadi kabur jika aktiviti tidak dirancang dengan baik sehingga objektif pembelajaran gagal dicapai. Perkara ini disokong oleh Co-Curricular Activity Association pada tahun 2011. Kelemahan yang kedua, pelaksanaan dasar ini memerlukan masa dan komitmen guru yang tinggi untuk merancang, mengurus dan memantau aktiviti. Menurut Darling Hanman et al. Pada tahun 2005, pelaksanaan program berkualiti memerlukan perancangan yang teliti serta komitmen masa yang tinggi. Tetapi apabila guru-guru mempunyai pelbagai tugas hakiki seperti mengajar, perkara seperti ini mungkin kurang untuk dilaksanakan. Jadi kesimpulannya, Dasar 4 mampu melahirkan murid yang holistik. Namun kejayaannya bergantung pada perancangan yang sistematik dan pelaksanaan yang berkesan. Dasar 3, penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar ini secara mutlak telah menetapkan bahawa penglibatan setiap guru dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah merupakan suatu kewajipan. Dan ia juga merupakan sebahagian daripada tugasan rasmi perkhidmatan mereka. Melalui dasar ini, peranan pendidik telah ditakrifkan secara menyeluruh, di mana tanggungjawab profesional mereka tidak lagi terhad dengan pengajaran akademik di dalam bilik darjah sahaja, malah merangkumi pengemudian aktiviti di luar bilik darjah. Secara praktikalnya, maksud dasar ini diterjemahkan melalui pemberian arahan, tugas yang bersifat spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum secara bertulis kepada setiap individu guru. Pendekatan ini telah meletakkan pengurusan portfolio kokurikulum pada standard dan tahap kepentingan yang setara dengan pengurusan kurikulum. Hal ini sekaligus mewajibkan setiap guru berfungsi sebagai penggerak utama dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Matlamat utama dasar ini digubal adalah untuk mengoptimumkan penggunaan sumber manusia secara menyeluruh bagi menjamin kelangsungan, kualiti dan keberkesanan pelaksanaan setiap aktiviti kokurikulum di sekolah. Melalui penglibatan semua guru, dasar ini bertujuan mewujudkan sistem pengurusan kokurikulum yang lebih tersusun. Hal ini sekaligus akan memastikan setiap unit dikendalikan dengan pengawasan yang rapi dan bimbingan yang sistematik. Di samping itu, dasar ini bermatlamat merealisasikan aspirasi pendidikan holistik melalui penglibatan kolektif seluruh warga pendidik. Penguatkuasaan kewajipan ini turut bertujuan memperkukuhkan kompetensi kepimpinan dan profesionalisme guru dalam pengurusan kokurikulum. Hal ini sekaligus akan memastikan pembentukan sahsiah, disiplin dan bakat kepimpinan murid dapat dilaksanakan secara menyeluruh serta seimbang dengan pencapaian akademik mereka. Kepentingan utama dasar 3 ini ialah mengenai aspek keselamatan dan kawalan selia murid. Apabila penglibatan guru bersifat wajib secara total, pihak sekolah dapat memastikan setiap aktiviti yang dijalankan sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah berada di bawah pengawasan yang rapi. Hal ini sekaligus akan meminimumkan risiko luar jangkaan dan menjamin keselamatan fizikal serta kebajikan murid sepanjang gerak kerja berlangsung. Selain itu, dasar ini sangat penting bagi menjamin keadilan pengagihan tugasan dan kebajikan kepada tenaga pengajar. Tanpa penguatkuasaan dasar wajib ini, bebanan pengurusan kokurikulum berisiko hanya dipikul oleh sekelompok guru yang aktif sahaja, yang mana perkara ini pada akhirnya akan boleh membawa kepada isu kelesuan upaya dalam kalangan guru. Oleh itu, penglibatan secara menyeluruh ini memastikan pengagihan tugas dapat dilakukan secara adil, saksama dan berasaskan kapasiti optimum organisasi. Di awal setiap tahun, setiap guru tanpa terkecuali akan menerima surat pelantikan bertulis
yang menyatakan portfolio kokurikulum mereka secara spesifik. Dalam simulasi ini, Guru A dilantik sebagai Ketua Penasihat Kadet Remaja Sekolah, manakala Guru B pula dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Catur. Sekarang, saya akan menerangkan kelebihan dan kekurangan terhadap keberkesanan dasar 3. Baiklah, untuk kelebihan yang pertama, dasar ini membolehkan pengagihan tugas menjadi lebih seimbang. Hal ini kerana apabila semua guru diwajibkan menyertai kokurikulum, beban tugas akan dapat diagihkan secara lebih adil kepada semua guru. Maka daripada itu, tiada segelintir guru sahaja yang akan memikul tanggungjawab. Hal ini sekaligus akan mengurangkan risiko keletihan kerja dalam kalangan guru. Seterusnya, untuk kelebihan yang kedua ialah dasar ini dapat meningkatkan kualiti dan kesinambungan program kokurikulum. Kerana penglibatan semua guru memastikan setiap unit kokurikulum mempunyai tenaga penggerak yang mencukupi. Dengan itu, aktiviti akan dirancang dengan lebih sistematik dan pemantauan terhadap murid akan menjadi lebih berkesan. Selesai dengan kelebihan keberkesanan dasar 3, kita beralih kepada kekurangan keberkesanan dasar 3, iaitu dengan kekurangan yang pertama, iaitu beban tugas guru semakin bertambah. Hal ini kerana guru bukan sahaja perlu melaksanakan tugas pengajaran dan pentadbiran, malah mereka diwajibkan untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum. Oleh itu, beban kerja yang tinggi ini boleh menyebabkan tekanan, keletihan fizikal dan mental dalam kalangan guru. Dan kekurangan yang kedua dasar ini ialah penglibatan tidak semestinya berkualiti. Walaupun penyertaan diwajibkan, tetapi tidak semua guru mempunyai minat, kemahiran atau pengalaman dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum tertentu. Maka daripada itu, keadaan ini boleh menyebabkan penglibatan hanya bersifat untuk memenuhi syarat semata-mata. Dan perkara ini akan menjejaskan kreativiti dan keberkesanan pengurusan aktiviti kokurikulum. Kesimpulannya, penyertaan semua guru adalah penting untuk memastikan kokurikulum berjaya. Namun, pelaksanaan yang berkesan memerlukan sokongan, perancangan yang seimbang, pengiktirafan serta pembangunan profesional yang berterusan. Dasar 2 menyatakan bahawa penyertaan setiap murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Hal ini bermaksud semua murid yang belajar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan perlu mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum sebagai sebahagian daripada proses pendidikan mereka. Setiap murid hendaklah menyertai sekurang-kurangnya satu pasukan badan beruniform, satu kelab atau persatuan dan satu sukan atau permainan. Pernyataan ini bukan sekadar pilihan tetapi merupakan satu keperluan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan setiap murid memperoleh pengalaman pembelajaran yang seimbang. Matlamat utama dasar ini adalah untuk memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk menyertai aktiviti kokurikulum sebagai sebahagian daripada pendidikan mereka. Selain itu, dasar ini juga bertujuan untuk membentuk murid yang berdisiplin, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga mempunyai jati diri yang kukuh. Selain itu, dasar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi serta kerjasama dalam kalangan murid. Tak lupa juga, ia juga bagi menyediakan murid dengan pengalaman sebenar dalam mengurus aktiviti yang memerlukan murid itu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ia juga diharapkan dapat melahirkan generasi yang berkeyakinan, kreatif, inovatif serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Mengapa dasar ini penting? Dasar ini penting bagi mengukuhkan perpaduan dan semangat kerjasama antara murid. Melalui pelbagai aktiviti kokurikulum, murid daripada pelbagai kaum
agama dan latar belakang dapat berinteraksi, bekerjasama serta saling menghormati antara satu sama lain. Mereka belajar untuk berkongsi idea, menyelesaikan masalah secara bersama dan mencapai matlamat sebagai satu pasukan. Sebagai contoh, aktiviti seperti perkemahan badan beruniform, kejohanan sukan antara rumah sukan, pertandingan kaut kaki, program khidmat masyarakat seperti gotong royong ataupun projek yang diarjukan oleh kelab dan persatuan memerlukan setiap ahli untuk bekerjasama mengikut peranan masing-masing. Dalam aktiviti ini, murid perlu berkomunikasi dengan baik, membantu rakan sepasukan dan juga membuat keputusan secara bersama. Kita akan menyaksikan simulasi proses pendaftaran murid ke dalam unit beruniform di sekolah. Proses ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan kegiatan co-kurikulum yang mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu unit beruniform. Murid menyatakan pilihan unit beruniform berdasarkan minat dan kecenderungannya. Guru penasihat memberikan penerangan ringkas tentang unit tersebut serta memastikan murid memahami tanggungjawab dan komitmen yang perlu ditunaikan sepanjang penyertaan dalam aktiviti co-kurikulum. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kelebihan dan juga kekurangan pelaksanaan dasar yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan co-kurikulum adalah wajib. Penyertaan wajib ini bukan sekadar hadir, tetapi ia juga merupakan peluang untuk murid berkembang dan menjadi lebih baik daripada dahulu. Baiklah, kita pergi kepada kelebihan terdahulu, iaitu dapat membentuk perkembangan murid secara holistik, di mana penyertaan wajib ini dapat memastikan seseorang murid itu berpeluang untuk meningkatkan kemahiran diri, mengembangkan potensi serta bakat dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Hasilnya, murid bukan sahaja dapat cemerlang dalam akademik, malah turut memiliki kemahiran kepimpinan, komunikasi dan kerjasama yang penting untuk masa hadapan mereka. Baiklah, kita akan pergi kepada kekurangan pula, yang di mana penyertaan tidak semestinya menunjukkan komitmen. Maksudnya, murid hanya hadir untuk memenuhi syarat tanpa menunjukkan minat dan juga pelibatan yang aktif dalam bidang kurikulum tersebut. Hal ini akan mengurangkan keberkesanan pencapaian objektif kurikulum dan tidak akan memberi impak yang positif kepada perkembangan murid. Selain itu, sukar untuk memenuhi minat semua murid kerana bilangan unit kurikulum yang terhad akan menyebabkan ada murid yang tidak dapat menyertai aktiviti yang mereka minat, dan juga keadaan ini boleh menjejaskan motivasi mereka untuk menyertai aktiviti kurikulum dan juga pertandingan yang diadakan. Penyertaan wajib ini merupakan langkah strategik untuk memastikan setiap murid tidak tercicir daripada peluang untuk membangunkan diri mereka. Namun, pihak sekolah juga perlu untuk terus memperkasa perancangan dan variasi aktiviti agar murid ni lebih berminat untuk menyertai aktiviti kurikulum. Adalah isu dan cabaran pelaksanaan bagi dasar yang keempat ialah kekurangan, kemudahan dan peruntukan kewangan. Kekurangan, kemudahan serta peruntukan kewangan merupakan antara cabaran utama dalam pelaksanaan dasar 4 kurikulum. Pelaksanaan aktiviti seperti robotik, eksperimen sains, inovasi dan reka cipta memerlukan peralatan khusus, bahan pembelajaran serta fasiliti yang mencukupi. Namun, sekolah yang mempunyai sumber kewangan yang terhad sering berdepan kesukaran untuk menyediakan keperluan tersebut. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan aktiviti kurikulum menjadi kurang optimum, menghadkan peluang murid untuk memperoleh pengalaman pembelajaran yang berkualiti sekaligus menjejaskan keberkesanan dasar dalam membangunkan potensi murid secara holistik.
Baiklah, seterusnya kita pergi pada isu dan juga cabaran daripada dasar yang kedua, iaitu kurangnya minat dan motivasi dalam diri murid. Salah satu cabaran utama ialah kurangnya minat dan motivasi murid terhadap aktiviti kurikulum. Walaupun penyertaan ini diwajibkan, tapi terdapat segelintir murid yang menyertai hanya untuk memenuhi syarat, bukan kerana minat. Selain itu, setengah murid lebih mengutamakan bidang akademik dan menganggap kurikulum kurang penting berbanding bidang akademik. Aktiviti yang kurang menarik ataupun tidak menepati minat murid juga boleh menyebabkan mereka cepat bosan dan kurang memberikan komitmen terhadap bidang kurikulum. Akibatnya, penyertaan murid menjadi tidak aktif dan matlamat untuk melahirkan murid yang holistik sukar dicapai. Jadi, cabaran paling ketara dalam menguatkuasakan dasaran ketiga pula ialah kekurangan kepakaran khusus dan ketidakpadanan kompetensi dalam kalangan guru. Jadi, seperti yang kita tahu, dasar yang ketiga ini kan mewajibkan semua guru terlibat secara aktif dalam kegiatan kurikulum. Tetapi, perkara itu tidak secara otomatik bermakna bahawa guru mempunyai kemahiran untuk melatih. Jadi perkara yang sering kali berlaku adalah keadaan di mana guru yang tidak mempunyai latar belakang sukan, muzik ataupun kemahiran teknikal badan beruniform, mereka terpaksa untuk mengendalikan unit tersebut. Jadi ketidakpadanan ini bukan sahaja mengurangkan kualiti bimbingan yang diterima oleh murid, malah juga menimbulkan rasa kurang yakin dan stres dalam kalangan guru yang terlibat. Baiklah rekan-rekan, walaupun kita mempunyai cabaran, sudah semestinya kita mempunyai cadangan sendiri, betul? Baiklah, cadangan strategi bagi dasar yang keempat ialah memperkukuh kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Memperkukuh kerjasama strategik dengan komuniti, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan dan sektor industri merupakan langkah penting bagi mengatasi kekurangan pelaksanaan dasar keempat kurikulum ini. Melalui kolaborasi ini, sekolah dapat memperoleh akses kepada kepakaran, kemudahan, peralatan serta sokongan kewangan yang sukar disediakan secara dalaman. Sebagai contoh, sekolah boleh bekerjasama dengan universiti atau syarikat teknologi untuk menganjurkan bengkel robotik, program inovasi STEM, dan aktiviti keusahawanan. Kerjasama sedemikian bukan sahaja meningkatkan kualiti pelaksanaan kurikulum, malah memberi pendedahan kepada murid terhadap pengalaman pembelajaran autentik serta perkembangan dan industri semasa. Baiklah, Puan. Bagi dasar yang kedua pula, strategi yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan minat dan motivasi murid ialah pihak sekolah juga boleh mempelbagaikan aktiviti kurikulum agar lebih kreatif, menyeronokkan dan juga selari dengan minat serta bakat murid. Sebagai contoh, kelab boleh menganjurkan pertandingan inovasi seperti inovasi robotik ataupun aktiviti luar seperti treasure hunt ataupun bengkel bersama pakar sesuatu subjek tersebut. Selain itu, guru juga boleh memberikan penghargaan seperti sijil, rencana pencapaian ataupun anugerah kepada murid yang mendapat tahap cemerlang dalam kurikulum. Langkah ini dapat meningkatkan semangat murid untuk menyertai kurikulum secara lebih aktif dan juga bukan sekadar untuk memenuhi syarat penyertaan. Pihak sekolah juga boleh melaksanakan program mentor ataupun program rakan pembimbing di mana murid senior membimbing murid baharu untuk menyertai aktiviti kurikulum. Sebagai contoh, ahli yang berpengalaman boleh membantu melatih ahli baharu dalam badan beruniform ataupun kelab persatuan. Pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan murid dan mewujudkan suasana yang lebih mesra antara orang yang dah berpengalaman dengan orang yang baru. Terima kasih Zaman. Jadi pada pendapat saya pula, bagi mendepani cabaran yang telah saya nyatakan sebentar tadi, strategi utama yang boleh dilaksanakan ialah dengan mewujudkan program persijilan dan kejurulatihan intensif yang terancang melalui kolaborasi luar. Jadi, pihak sekolah dengan sokongan pejabat pendidikan daerah (PPD) boleh menjalinkan kerjasama pintar bersama badan induk luar seperti Majlis Sukan Negeri ataupun
Angkatan Pertahanan Awam. Jadi, kerjasama ini dilakukan adalah untuk mengendalikan kursus asas kejurulatihan secara berkala kepada guru-guru penasihat. Jadi, inisiatif ini sebenarnya sangat penting bagi membekalkan guru kita dengan kemahiran teknikal serta pensijilan asas yang sah. Jadi, perkara tersebut sekaligus akan membina semula keyakinan diri guru-guru kita semasa mengendalikan aktiviti di lapangan. Baiklah Zalma, apakah kepentingan pelaksanaan co-curriculum kepada dasar 2? Baiklah Fern, pelaksanaan co-curriculum amat penting kerana co-curriculum membantu membina kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, kerjasama, disiplin dan juga pengurusan masa. Sebagai contoh, apabila murid memegang jawatan dalam persatuan ataupun menjadi ketua pasukan, mereka belajar untuk memimpin ahli-ahli mereka, membuat keputusan dan belajar untuk menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Selain itu, penyertaan dalam sukan, kelab dan juga badan beruniform dapat mencungkil bakat serta meningkatkan keyakinan diri. Murid juga berpeluang menyertai pertandingan dan juga mewakili sekolah sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Pengalaman ini bukan sahaja meningkatkan motivasi, malah membantu mereka untuk membina jati diri yang lebih kukuh. Bagaimana pula dengan dasar yang kelima, Farid? Jadi, untuk dasar yang kelima, pelaksanaan kurikulum ni amat penting kerana ia bertindak sebagai pemicu utama dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di bawah dasar 3, di mana pengiktirafan kurikulum sebagai medan kritikal pembentukan sahsiah, kepimpinan dan disiplin murid. Jadi perkara ini semestinya akan mengubah persepsi kewajipan guru daripada bebanan perkeranian semata-mata kepada satu tugasan yang mempunyai hala tuju serta nilai yang bermakna yang jelas. Jadi, melalui 4 besar ini, penglibatan wajib tersebut secara langsung akan bertindak sebagai platform rasmi bagi para pendidik untuk mengasah kemahiran insaniah mereka sendiri di lapangan. Terutamanya dalam aspek pengurusan organisasi yang dinamik, pengurusan komunikasi strategik bersama komuniti, serta ketajaman penyelesaian masalah di luar skop bilik darjah tradisional. Hal ini adalah untuk melahirkan barisan pendidik yang serba boleh dan berwibawa. Jadi Fen, apa pula kepentingan pelaksanaan kurikulum bagi dasar yang keempat? Baiklah Faik, kepentingan pelaksanaan co-curriculum dasar 4 penting kerana dasar 4 mengiktiraf co-curriculum sebagai kesinambungan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran, sekaligus menghubungkan pembelajaran teori di bilik darjah dengan pengalaman pembelajaran yang autentik. Melalui pelaksanaan yang sistematik, murid bukan sahaja mengukuhkan penguasaan ilmu dan meningkatkan pencapaian akademik, malah turut mengembangkan kemahiran abad ke-21, memupuk nilai murni serta membentuk sahsiah dan jati diri yang unggul. Pendekatan ini akhirnya melahirkan modal insan yang seimbang, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa depan selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Baiklah, nampaknya perbincangan kita telah sampai ke penghujungnya. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum ia bukan sekadar garis panduan pentadbiran. Sebaliknya, ia merupakan tunjang utama dalam menerjemahkan agenda pendidikan secara holistik di sekolah. Adakah anda masih ingat soalan pada awal tadi? Setelah mendengar perbincangan kami, apakah pendapat anda? Tepuk dada, tanyalah selera masing-masing. Bye!